Harga emas jatuh banyak sangat tau, daripada RM647 ke RM587 untuk 1 gram. Maknanya Tuan Puan dah jimat RM60 setiap gram kalau beli sekarang. Dan nak share keuntungan Tuan Puan bila beli bergram-gram emas. Jadi Tuan Puan save dulu video ni supaya tak hilang nanti. Tuan Puan, bayangkan kalau tambah 10 gram, Tuan Puan akan jimat RM600. 100 gram akan jimat RM6,000, malah kalau 1 kilogram, penjimatan cecah RM60,000. Memang rugi tau kalau tak ambil peluang ni. Jadi, kalau Tuan Puan dah lama nak simpan hasrat nak mula, hari inilah masa yang paling baik. Ada bajet RM600, mulakan dengan 1 gram. Ada RM6,000, ambil 10 gram dan ada RM60,000, terus je tambah 100 gram pertama. Dan kalau Tuan Puan dah pun ada simpanan emas, jangan risau harga turun sebab inilah peluang terbaik untuk tambah lagi gram dan turunkan kos purata. Ingat, fokus kita bukan harga naik turun tapi pertambahan gram emas. Sebab dengan emas, kita boleh capai impian lebih besar. Kita boleh kahwin tanpa hutang, beli tanah tanpa hutang dan pergi umrah serta haji. Dan bersara dengan selesa. Yang penting, mula dulu walaupun dengan serendah RM100 ataupun 1 gram pertama. Percayalah, bila emas fizikal tu ada di tangan, kita akan semangat nak tambah gram akan datang. Target kita kena jelas iaitu 1 kilo setiap keluarga. Jadi, jom kita fight sama-sama untuk capai target 1 kilo emas. Klik link di bio Dana untuk mula hari ini dan follow Dana rapat-rapat untuk lebih banyak lagi info mengenai emas. Semoga bermanfaat.